Okay tak. Hajah kata first dapat tawaran tu tahun 1998, which is masa tu tengah nak masuk Masa universiti. tu umur 19 ke 18 macam tu lah. Tapi yelah, balik, masa tu kita macam tak reti kan, kursus tak pergi apa semua kan. Maksudnya kalau kata pergi masa tu, pergi sebab ikut je lah. Ikut family. Tapi lepas tu dah kita tak pergi kan. Lepas tu kita dah macam dah masuk U kan. So susah lah nak pergi. Lepas tu sorang-sorang kan. Tak ada ni dah. Tak fikir. Lepas tu dapat lagi tawaran. Dia akan tawarkan. So lepas tu masuk U. Lepas masuk U, kan Umar kat dah sakit. Kat dah jaga orang sakit 14 tahun. Tapi at the same time kita terhalang juga sebab tak ada mahram. Sebab tak ada mahram. TH kan nak ni tabung haji kan kena pergi ada mahram. Mahram tu kena ikut mahram kahwin. Maksudnya sebab 2019 Kak dah pernah 2020 masa sebelum COVID. Tapi kita dapat tawaran sebelum COVID. Masa tu my uncle yang dekat Setiawangsa tu dapat. So macam merayu nak pergi dengan dia sebab bapa saudara kan, adik bongsu arwah mak. Tapi dia tak boleh kan? Tak boleh sebab dia bapa saudara sebelah perempuan, sebelah ibu. Kena belah lelaki. Walaupun kita mahram lah kan, maksudnya sah ni kan. Tapi tak boleh. Lepas tu minta nak merayu. Kata boleh tak saya nak berayuan. Orang TH kata kalau merayu pun tak dapat dek, dia kata. Dia kata macam buat kecewa je kalau merayu, dia kata. So tak apalah, tunggulah giliran kita kan. Tapi masa tu peraturan yang 45 tahun tu lah. 45 tahun tak boleh pergi seorang. Jadi Kak Dah pun nekat lah tahun ni. Sebab Kak Dah memang buat 1444. Dalam tu kita boleh pilih masa kita menangguh tu. Katalah contoh last Kak Dah dapat 2022. Tapi Kak Dah tak letak 2023. Sebabnya Kak Dah fikir Kak Dah umur 44. Tiba-tiba tahun lepas dah boleh. Dan bapa saudara Kak Dah tu pergi tahun lepas. Sebab masa 2022 tu dia tak boleh. Dia tak dapat sebab dia masa tu peraturan yang 65 tahun tak boleh. Dia strict kan. Memang untuk orang yang lah. Tapi Kak Dah dapat. Lepas tu dia dapat 2023. Dia pun cakap Kak Dah macam dapat lah. Tak dapat lah sebab Kak Dah buat 1444. Lepas tu dia pergi dah buat rayuan. Rayuan 30,000 lah. Tak ada duit. Lepas tu macam pula. Lepas tu kata tak apalah, pergilah dulu. Lepas tu kita ni dia kali ketiga. Tapi dia dah pergi lama dulu. Lama dah. Tahun 2000, awal-awal 2000 lagi. Tadi nak share cerita pasal makcik tu. Makcik tu. Lepas tu kiranya Kak Dah pergi tahun ni kan. Tapi dah nekat lah. Aku seorang pun aku pergi tahun ni. Aku tak kira dah. Sebab berdosa dah kalau tak pergi. Kalau mampu, umur dah sampai, tak apa yang menghalang. Tak ada apa-apa yang menghalang. Wajib pergi. So macam dia orang pun cakap macam tak apa, nanti TH letak sama-sama bujang, sama-sama tak ada suami. So memang dia letak macam tu. Ada bilik yang macam 4 orang, semua tak ada suami. Single. So berjalanlah berempat tu. So makcik bilik sebelah ni, dia ada anak dia dalam 20-21. Dia sort of macam anak dia tu menjaga mak dia lah. Tapi mak dia tu fit ke tak? Mak dia tu okey, boleh lah jalan. Nak ada peneman lah. Tapi maksudnya dah ada bukan anak dia. In a way umur kita ni okey lah. Betul. Okey lah. Okey dah. Sebab kita dah faham. Sebab ada cikgu sekolah Kak Dah, dia pergi masa umur 30. Dia dah 50 lebih sekarang. Nak pencen dah lagi 2 tahun. Tapi dia dah haji, dia dah hajah. Lepas tu rupanya dia hajah masa dia umur 30 lebih. Masa tu kuota-kuota ni tak ada sangat. Macam kalau ada duit boleh je pergi. Jadi masa tu mak dia dapat. Jadi mak dia nak anak teman dan dia tak nak anak lain. Dia nak kakak ni juga, anak sulung dia, pergi temankan dia. Jadi dia pergi dengan macam pergi nak teman mak dia. So bila dia tengok kita ni pergi, dia macam kalau lah Kak ni boleh pergi lagi sekali. Kak ni bodoh dulu, dia kata. Kak ni tak tahu, dia kata banyak benda Kak ni tak tahu. Kak ni ikut je, dia kata. So macam pergi dengan tak ada feel lah. Dia tak register semula pada balik tu? Tak sure. Patutnya boleh register lagi. Boleh register lagi, boleh pergi lagi kan. Tapi tak sure lah. Sekarang tak tahulah. Rezeki juga lagi tu dengan kefahaman. Walaupun still lagi sebenarnya banyak benda kita tak tahu. Tapi kita mencarilah benda yang kita tak tahu tu. So ada budak daripada tak tahulah negara lain lah.
Dia duduk sebelah kita orang masa maghrib. Lepas tu nak tunggu isyak tu, dia memang baring, dia memang main telefon. Daripada lepas maghrib tu sampai ke isyak. Tak ada buat apa-apa. Main phone. Lepas tu kejap-kejap makan jajan. Macam Bila aku tak ada sebelah Kak Dah. bukanlah, kita orang pun bawa juga coklat-coklat apa semua. Share lagi kan. Ada makcik Turki tu bagi benda tah macam kepek lah. Paksa pula tu ambil. Oh, dia orang tak boleh tak ambil. Tak ambil. Kena ambil. Jangan kata tak nak. Ambil lah, letak dalam beg kan, tak nak makan lagi. Macam-macam cerita tak? Itulah. Setiap orang tak sama pengalaman dia. Ya Kak. Itulah seronok dengan point of view semua Lepas tu orang. lagi satu, kalau nak pergi haji, belajar betul-betul. Tolonglah belajar. Macam jangan pergi Ni bagusnya dengar semua kursus haji ni. KH ni. Dengar online. Saya dengan segala hormatnya mengakui saya tak dengar semua. Tapi kalau saya punya backup apa, saya cakap saya pergi Mutawif tu kan. yang macam Kak Dah, TH kan panggil yang 13 minggu tu kan. Siap burn tiket tu. Macam Kak Dah kan jenis beli kan. Masa tu Kak Dah tak tahu kursus haji dah nak start. Sebab rasa macam awal sangat kan. Dia start hujung bulan 10. Kak Dah dah macam ada 3 tiket kot masa tu. Weh lah, tu pun Sebab kursus dia pagi Jumaat. Kak Dah selalunya beli pagi Jumaat tu tiket. Jadi macam adalah 2-3 yang burn. Macam tak sanggup lah nak biarlah. Yalah. Aku ni tak pandai. Sebab Kak Dah rasa Kak Dah mesti dapat tahun ni kan. Sebab memang Kak Dah minta tahun ni, mesti aku dapat kata. Sebab kita menangguh. Jadi macam bila kita tangguh, tahun yang kita minta tu memang akan naik nama kita. Tapi apa yang strongest point yang nak pergi tahun ni tu? Sebab dah memang tahu mesti akan dapat. Tu satu. Lepas tu macam dah cukup dah sebenarnya. 45 tahun tu tak ada syarat dah. Tak ada Memang ada cousin Kak Dah, dia ustaz lah kan. Dulu Kak Dah kata macam Kak Dah pernah cakap dengan dia, kata macam mana kalau kita tangguh lagi sebab kita fikir kita seorang-seorang. Dia kata tak boleh dah macam tu. Tak mampu. Tak boleh dah. Kalau tak kena pergi, dia kata. Kena pergi dah, tak boleh. Sebab tak, dah tik semua tik semua dah. Maksudnya Kewangan mampu, kesihatan. Maksudnya kalau kita rasa kita ni macam sebab ada penyakit, kan dia ada saringan kesihatan. Kalau lepas nak bagi alasan apa? Betul. Lainlah kalau macam pergi test kesihatan tu tak lepas. Tu lain cerita lah kan. Maksudnya kita tak fit enough. Tapi maksudnya walaupun kita ada penyakit, tapi bila kita pergi buat saringan kesihatan, lepas. So Betul juga. apa masalah? Tak baik lah. Tak pergi kan nanti kena tarik benda lain. Sebab Jangan haji bagi mengurang, orang mampu. Itu macam saya pun like diorang berdua tau. Bertiga in fact. They are friends yang pergi. Macam saya pergi je seorang. Dengan last minute-nya, and then bila saya cakap ke orang semua macam pergi dengan siapa? Saya cakap pergi seorang. So macam macam pelik lah kan pergi seorang. Saya cakap lepas tu saya punya jawapan saya macam tu. Oh tak, sebab mak saya dah pergi dah. So saya pergi je lah. Schoolmate Kak Dah semua macam dia tahu Kak Dah tak ada siapa-siapa kan. Duduk pun seorang. Lepas tu pergi dengan siapa? Tak apa, seorang. Ada tu kawan. Kan, the fact that they feel that you kena berteman. Faham tak? Macam sebab masa kursus haji pun dia dah bagi tahu. Jangan niat nak tumpang siapa-siapa. Jangan niat maksudnya kata kita dua kan. Tak apa aku tumpang Najwa, apa-apa aku tumpang Najwa. Tak boleh macam tu. Kalau apa-apa jadi kat Najwa tu, kau macam mana? Gitu. Dia kata jangan niat nak tumpang orang. Kita insya-Allah Allah akan bagi, kita minta bagi.